lah, saya pun rumah tangga, yelah dah hampir 12 tahun. Jadi 12 tahun tu satu jangka masa yang kalau dihitungkan, saya rasa ada orang lagi yang lebih lama. Ada pasangan macam tu, orang tua kita macam mak bapak saya berkahwin lebih sampai ke akhir hayat mereka. Yang saya nampak di sini sebenarnya itulah, kehidupan suami saya tu memang sentiasa akan ada pro dan kontra dia, sentiasa ada pasang surutnya. Dugaan tu memang sentiasa ada, sebab lelaki dengan perempuan ni kita tahu sifatnya berlawanan. Jadi kita harus bijak lah sebagai seorang lelaki dan juga sebagai seorang ketua keluarga, dalam segi kita memberikan peranan. Jauh mana kita sayangkan keamanan rumah tangga, jauh mana kita sayangkan hubungan kekeluargaan tu, jauh itulah kita berusaha untuk mempertahankan hubungan, terutama hubungan suami isteri. Kalau bagi saya, kalau boleh kekal hingga hayat, kekallah hingga akhir hayat. Kita harus fikir untuk anak-anak juga kan. Sebab kadang-kadang kita tahu mungkin untuk dari segi kita, kerana ego kita rasa perkara ni biasa. Kalau aku tak bersama dengan kau, mungkin tak apalah, aku banyak lagi, insyaAllah aku boleh pergi ke kehidupan yang lain dengan pasangan yang lain. Tapi kita tak tahu trauma yang dialami oleh anak-anak kita kan, yang mana yang dah membesar, tengok pecahan keluarga. Jadi kat situ bagi saya, selagi boleh bertahan, kita cuba bertahan, cari jalan persoalan yang baik, dan kita harus bijak dan matang dalam membuat satu keputusan lah. Apa-apa pun kita rujuk kepada orang yang lebih pakar. Kalau kita ada kemungkinan dugaan dalam masalah rumah tangga kita, dua orang besar, memang akan berlaku. Kita merujuk pada orang yang boleh berpengalaman dan kita mengambil apa-apa kata positif. InsyaAllah mudah-mudahan benda-benda tu kita akan pertahankan.